Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudari pengacara majlis yang saya hormati, Yang Berhormat Datuk Pandak bin Ahmad, Timbalan Ketua UMNO Bahagian Iskandar Puteri merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Kota Iskandar, yang saya hormati Datuk Radin Sri Kartini, Naib Ketua UMNO Bahagian, berserta barisan ahli tatakuasa UMNO Bahagian, yang saya hormati Puan Najah Zainab binti Osman, Ketua Wanita UMNO Bahagian Iskandar Puteri, berserta dengan saf kepimpinan Wanita UMNO Bahagian Iskandar Puteri, Saudara Ketua Pemuda UMNO Bahagian Iskandar Puteri, Saudara Farhan, berserta dengan jawatankuasa Pemuda Bahagian. Saya tak nampak Ketua Puteri pengantin baru kita datang. Suami datang? Belum bangun? Anda je Syam cakap belum bangun. Mungkin Syam dulu pengantin baru dia lewat bangun. Ketua-ketua UMNO cawangan, ketua-ketua wanita cawangan, saudara-saudari, tuan-tuan, perempuan yang saya hormati sekalian, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah izin dan kurnia kita dapat berkumpul pada pagi ini. Ada dua majlis yang kita adakan pada hari ini. Pertama, kita adakan perasmian berkelompok mesyuarat agung cawangan, dan juga saya diminta oleh Ketua Wanita pada hari ini untuk melafazkan perasmian berkelompok untuk mesyuarat wanita-wanita cawangan. Jadi alhamdulillah, kebetulan setiap kali kita nak mengadakan sambutan raya UMNO Bahagian, ketika itulah di peringkat Majlis Kerja Tertinggi memutuskan bahawa semua cawangan-cawangan UMNO di seluruh negara perlu mengadakan persidangan tahunan masing-masing dalam tempoh kita nak mengadakan perayaan sambutan Hari Raya UMNO Bahagian. Tahun lepas saya masih ingat kita jayakan perkara yang sama, perasmian kelompok cawangan, ketika kita mengadakan sambutan Hari Raya UMNO Bahagian. Jadi tahun ini Majlis Kerja Tertinggi meminta semua UMNO Bahagian mengeluarkan surat-surat makluman bahawa semua cawangan-cawangan hendaklah mengadakan persidangan tahunan masing-masing bermula 1 April 2026. Jadi sebab itu kita di peringkat pengurusan UMNO Bahagian mengambil kesempatan bersempena dengan Majlis Sambutan Raya Aidilfitri UMNO Bahagian untuk kita adakan sedikit majlis perasmian supaya nanti wakil-wakil rasmi di peringkat UMNO Bahagian ke cawangan-cawangan, wakil-wakil rasmi wanita bahagian ke mesyuarat wanita cawangan hanya berucap ketika majlis penutup mesyuarat cawangan dan mesyuarat wanita masing-masing, dan tak perlulah nak merasmikan. Jadi terima kasih kepada semua yang hadir, ketua cawangan, ketua wanita dan semua. Saya nak memaklumkan, mungkin ramai yang tak sedar bahawa tahun ini adalah tahun yang sangat bermakna pada UMNO. 11 Mei nanti, berapa usia UMNO? Berapa? Kita bakal menyambut ulang tahun UMNO yang ke-80 pada 11 Mei nanti. Saya dah berbisik dengan Tok Pandak, insya-Allah nanti pada 11 Mei kita akan adakan majlis doa selamat dan sebagainya untuk kita mendoakan supaya UMNO ini akan terus membawa kepada pemufakatan, keberkatan kepada pembangunan orang Melayu dan Islam. 80 tahun ini kita jangan lihat kepada angka lamanya. Kerana kalau kita tengok pada angka lamanya, nanti orang dari luar melihat dah lama sangat UMNO ini berada, jadi perlu diganti dengan perkara-perkara yang baru, parti-parti yang baru. Tapi bila kita berjumpa dengan masyarakat di tempat kita tinggal, ahli-ahli tempat kita bersama-sama di peringkat cawangan,
kita bagi tahu bahawa 80 tahun ini kita kena lihat jasa-jasa parti kita. Jasa-jasa parti itulah yang sebenarnya kena kita kobarkan, maklumkan, kerana daripada 11 Mei 1946 UMNO ditubuhkan atas persepakatan NGO orang Melayu untuk kita menentang Malayan Union ketika itu. Kerana Malayan Union nak menarik hak-hak raja-raja Melayu, nak menindas hak-hak istimewa orang Melayu. Atas persepakatan itu, tubuhlah Parti UMNO atas dasar permufakatan NGO Melayu ketika itu. Jadi sepanjang 80 tahun ini kita berusaha menuntut kemerdekaan. Kita bangun, setelah mendapat kemerdekaan, kita bangunkan negara. Setelah kita bangunkan negara, kita terus menjadi satu parti yang memberikan pencerahan kepada bukan saja orang Melayu, tetapi kepada kaum-kaum lain yang tinggal di negara ini. Sebab itu, hari ini saya tak payah sebut satu-satu. Sebab itu hari ini, bila kita ketika satu masa tak menjadi kerajaan, kerana orang nak tukar, nak rasa parti lain bagaimana memerintah negara ini. Apabila kita tidak bersama dalam kerajaan, baru orang melihat, baru orang terkilan bahawa sebenarnya Parti UMNO menjadi parti teras yang sebaik-baik memimpin negara dan negeri kita. Hari ini, walaupun bukan kita dalam kerajaan sepenuhnya, kita adalah sebahagian daripada kerajaan, tetapi orang masih menyebut-nyebut kalaulah UMNO yang menjadi dan memimpin sepenuhnya negara, mungkin ianya akan menjadi lebih baik. Saya tak mau bercakap dengan lebih panjang, tetapi bacalah di dalam Facebook, dalam IG, bagaimana keresahan rakyat di negara kita ini sedang melalui banyak perkara-perkara dan cabaran-cabaran, dan mereka kembali melihat bahawa kalaulah parti kita ini memerintah, ianya banyak yang boleh kita perbaiki. Saya masih ingat, dan saudara-saudara masih ingat, antara perkara yang kita jayakan, dulu kita ada kedai Satu Malaysia, masih ingat? Dulu kita ada klinik Satu Malaysia, kita ingat? Jadi perkara ini nak dijayakan pula pada kerajaan sekarang ini. Apa maknanya? Maknanya apa yang kita buat ketika jadi pemerintah dulu ada satu perkara yang baik, tetapi kerana fitnah, kerana persepsi, maka perkara-perkara yang baik yang kita buat ketika jadi pemerintah dilupakan. Dan akhirnya hari ini kepimpinan negara melihat banyak perkara yang sudah kita jayakan dulu ketika jadi menjadi kerajaan merupakan perkara-perkara yang baik yang mereka implement balik, jayakan balik pada hari ini. Jadi saudara-saudara sekalian, kerana jasa kita inilah kita kena terus perkukuhkan parti kita. Bila kita kena perkukuhkan parti kita, apa maknanya? Maknanya kita kena suburkan parti kita di peringkat akar-akar umbi. Jadi nak menyuburkan parti kita di peringkat akar umbi ialah antaranya kita menjayakan banyak gerak kerja mendekati masyarakat. Sebab tu sebahagian besar ketua-ketua cawangan, ketua wanita yang WhatsApp saya, maklum saya nak buat program, nak buat macam-macam kat cawangan, saya ingat jarang-jarang di peringkat ambil bahagian dan saya tolak. Kerana yang nak menyubur, yang nak menggerakkan, yang nak memperkuat parti di peringkat akar umbi bukan saya, bukan Tok Pandak, bukan Datuk Radin, tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pemimpin di peringkat akar umbi inilah yang sebenarnya yang dekat
dengan ahli dan masyarakat tempat kita tinggal. Sebab tu saya jarang mengampakan perkara-perkara yang nak dijayakan oleh pemimpin-pemimpin di Pekan Akar Umbi. Kalau terlepas, mungkin itu terlepas pandang, tetapi biasanya lah tak banyak, sikit-sikit kita bantu supaya pemimpin-pemimpin di Pekan Akar Umbi ada perkara-perkara yang boleh kita bantu untuk menyuburkan parti di peringkat cawangan-cawangan. Jadi teruskan usaha-usaha yang baik. Masa bulan Ramadan buat bubur lambuk, nak minta pertukaran buat bubur lambuk, kita bagilah. Nak buat apa kenduri sikit-sikit, kita bagilah. Buat perkumpulan Yasin, kita bagi. Lepas tu kita nak buat hari raya, kita bagilah. Kalau nak minta semua kan, apa saja perkara-perkara yang nak dijayakan di Pekan Akar Umbi, maklumkan dengan kita. InsyaAllah kita akan sedaya upaya nak membantu supaya UMNO ini dapat disuburkan, dapat didekatkan dengan masyarakat melalui kepimpinan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bukan itu saja, nak memastikan UMNO ini terus kuat, kita kena patuh kepada peraturan juga, iaitu peraturan perlu kita membuat mesyuarat tahunan. Jadi bermula 1 April ini, semua cawangan-cawangan dan semua sayap-sayap cawangan perlu mengadakan mesyuarat agung tahunan masing-masing. Kenapa kita perlu mesyuarat tahunan ini? Kerana mengikut perlembagaan ROS, kalau nak memastikan UMNO bahagian itu di satu tempat kukuh, kekal, cawangan-cawangan yang berada di dalam bahagian mesti mengadakan mesyuarat persidangan tahunan masing-masing. Maknanya, kalau tuan-tuan dan puan-puan sekalian di peringkat pemimpin Akar Umbi semua tak membuat mesyuarat, maka lumpuhlah UMNO bahagian itu. Kerana kekuatan UMNO bahagian itu bersandarkan kepada bagaimana kuat dan hebatnya UMNO dan sayap di peringkat cawangan-cawangan. Jadi sebab itu kita mohon jasa baik tuan-tuan dan puan sekalian. Tahun ini adalah tahun yang ke-80 UMNO usianya. Walaupun nampaknya dah macam berusia sangat, dah 80 tahun, tetapi kita kena terus kuatkan parti ini. Kerana kita kena kenang jasa dan perkara-perkara yang baik-baik yang sudah dijayakan oleh parti, sehingga banyak kejayaan-kejayaan dan nikmat dan faedah atas kekuatan parti yang sudah kita rasai. Orang selalu tanya, apa kita dapat? RM2 dulu ada kena bayar yuran untuk bandar ya. Bayar RM2, RM1. Apa kita dapat? Bayar yuran RM2, RM1. Apa kita dapat? Kita jadi ahli parti. Tuan-tuan sekalian, kita sebagai ahli parti, kita jangan melihat apa kita dapat. Kita kena melihat apa masyarakat orang Melayu dan Islam dapat atas kekuatan parti. Itu yang sangat penting. Kerana itu adalah matlamat perjuangan kita. Saya dah berucap dalam satu retreat UMNO bahagian. Saya bagi tahu, kalau kita masuk sebagai ahli parti kerana kita nak sesuatu daripada parti, maka kita akan menjadi seorang ahli parti yang kecewa. Tetapi kalau kita masuk sebagai ahli parti, kita bersama menyelami, mendalami, memahami bahawa sifat parti kita adalah sifat amal dan bakti, iaitu parti yang buat amal dan bakti, maka insya-Allah kita akan menjadi ahli parti yang sangat-sangat baik dan ikhlas untuk menjayakan, mengangkat martabat Melayu dan Islam. Saya tunjuk contoh berapa ramai di kalangan ketua-ketua cawangan bertahun-tahun, berbelas tahun menjadi ahli parti. Saya pernah tunjuk satu contoh, Tuan Haji Safri. Umurnya dah berapa Tuan Haji Safri? Berapa? 73. Saya tanya dalam satu retreat tu, saya tanya Tuan Haji Safri, sepanjang dia menjadi berbelas-belas tahun menjadi ahli parti dan ketua cawangan, apa faedah secara personal, secara peribadi dia dapat? Tak ada.
Dia tak jadi pun ahli majlis. Dia tak jadi pun, nama pun tak akan diangkat. Bukan tak diangkat, tak terangkat menjadi wakil rakyat. Tak ada. Tapi beliau terus berada dalam sifat sebagai ahli parti yang setia. Ini contoh yang kita nak bagi tahu bahawa jangan kita tengok kita jadi ahli parti ni apa kita dapat. Tapi kita jadi ahli parti yang mengamalkan sifat amal bakti ni, apa yang kita nak sumbang lagi banyak dalam pembangunan orang Melayu dan Islam. Jadi berlapang dada. Saya dah tanya tuan-tuan dan sekalian, UMNO bahagian, insya-Allah kita takkan ada merajuk. Sebab saya masa retreat tu saya dah tanya, kalau tak dapat ini merajuk tak? Tidak, dia kata. Kalau tak dapat jadi calon merajuk tak? Tidak. Tak dapat jadi ahli majlis merajuk tak? Tidak. Sebab kita sudah menanamkan semangat amal bakti dalam sifat-sifat kecawangan kita. Jadi ini kena teruskan. Tuan-tuan sekalian, buatlah mesyuarat, gerakkan supaya UMNO akan subur terus di peringkat cawangan-cawangan. Saya nak ambil kesempatan ini juga nak memaklumkan bahawa Majlis Kerja Tertinggi sudah pun, kalau sudah ada baca dalam maklumat-maklumat, sudah menubuhkan Rumah Bangsa. Rumah Bangsa diwujudkan oleh Majlis Kerja Tertinggi. Pengurusinya ialah Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, dan setiausaha Rumah Bangsa ialah Ketua Bahagian tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi saya ambil kesempatan ini untuk menjelaskan sedikit apa itu Rumah Bangsa. Rumah Bangsa adalah satu platform untuk kita kembali bertaut di mana-mana ahli-ahli yang sudah terkhilaf, yang sudah tersasar sedikit sehingga keluar daripada parti. Kadang-kadang kerana sifat-sifat atau perkara yang dijayakan, ada yang digantung dan sebagainya, ada yang sudah dipecat. Maka apabila kita melihat bahawa parti ini kalau kita nak kuat, kita kena satukan serba ramai orang-orang Melayu di dalam sebuah bumbung Parti Keramat UMNO ini. Itu matlamat Rumah Bangsa. Kita tak mau banyak perpecahan. Di Iskandar Puteri ini sendiri, beberapa pemimpin kita keluar daripada parti. Saya masih ingat, tuan-tuan masih ingat, dalam mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Iskandar Puteri, pengerusi tetap mengumumkan keluar daripada parti UMNO. Betul? Tapi kerana setianya kita, tak ramai yang mengikut. Tapi sebahagiannya ada yang keluar dari parti menyertai Parti Bersatu, Pejuang dan sebagainya. Jadi hari ini kita di peringkat bahagian-bahagian di seluruh negara kena melihat mana-mana ahli-ahli yang sudah dulunya bersama kita jadi kawan baik kita. Kita kena pujuk-pujuk lah. Tok Pandak ada lagi beberapa lagi kawan-kawan kita yang dah jadi ahli Bersatu dan masuk Pejuang, yang mungkin dia rasa nak berkhidmat kepada orang Melayu dan Islam. Bagi tahu kalau sifat dia menjadi ahli mana-mana parti nak membantu beramal dan berbakti, UMNO is the best parti untuk menjayakan usaha dia. Bagi tahu kawan-kawan kita, yang saya tak perlu sebut siapa kawan-kawan kita yang dah keluar menyeberang jambatan di sana. Kita tak bakar jambatan untuk mereka. Boleh kita pelawa mereka balik semula ke UMNO? Macam tak berapa setuju ni. Jangan bimbang. Kita kena kuat. Kita kena himpunkan
Sebab ramai orang Melayu yang di luar, yang dah terkucir, terseberang dan sebagainya, masuk kembali kepada parti yang ada matlamat yang sangat baik untuk orang Melayu dan Islam. Hari ini saya nak minta rakan-rakan saya, mungkin Tok Panda, yang mana-mana kenal, kita secara peribadi tanya, marilah kembali kepada parti keramat kita ini. Ini adalah usaha program Rumah Bangsa UMNO kita, iaitu nak menarik kembali ahli-ahli supaya berkumpul balik dalam parti UMNO kita ini. Jadi ini tugas saya juga, tugas ketua-ketua cawangan. Di peringkat cawangan pun ada yang terkucil, ada pujuk dia. Jangan bimbang, nanti kalau dia masuk dia lawan kita balik. Saya ingat mereka semua dah insaf lah ya. Wanita ada? Ada tak yang dah terseberang ke sana wanita-wanita? Ada. Pujuk pemuda puteri, kita nak buktikan bahawa kita semua UMNO Iskandar Puteri sangat berbesar hati, berlapang dada, berjiwa besar menerima kembali rakan-rakan kita yang sudah keluar daripada parti keramat kita. Ya? Tak ada syarat. Pandai, wanita pun pandai cakap bersyarat ni. Wanita, kalau kita nak rapatkan hubungan, kita jangan ada rasa simpan di dalam hati perkara yang lepas. Kita kena ikhlas, kita lihat ke depan. Ke depan itu adalah untuk kebaikan dan kekuatan parti kita. Kalau kita banyak nak buat syarat, kalau masuk nanti jangan bertanding, kalau masuk nanti kena nombor ke bawah, itu tak ikhlas namanya. Betul? Kalau nak masuk dalam Rumah Bangsa, saya baru ini bermesyuarat, diputuskan tak ada borang pun dah isi, cuma maklum dalam pakai WhatsApp pun boleh, kita terima. Cakap saya Ali bin Ahmad daripada cawangan mana ingin kembali menyertai parti UMNO, itu pun sudah cukup. Semudah itu. Sebab kita nak tunjukkan betapa ikhlasnya kita menarik kembali sebab ramai. Saya tengok Tok Aziz tepuk sebab ramai kawan-kawan baik Tok Aziz ni dah menyeberang. Jadi kita pun nak bagi tanggungjawab pada Tok Aziz, pergi sepenuh hari baik, bulan baik ini, pergi bisik, pujuk untuk kita jadikan bukti kepada UMNO di tempat lain, Iskandar Puteri yang mulakan usaha menarik kembali ahli parti melalui program Rumah Bangsa pada kali ini. Ya? Oh, kawan-kawan ketua bahagian pun ramai juga. Tapi ada kawan kita pun sudah, yang menyeberang sudah pun meninggal dunia, ada. Tuan-tuan sekalian, Rumah Bangsa adalah lambang untuk kita perkuatkan parti kita. Kenapa kita kena perkuatkan parti kita? Kerana kita nak, sebahagiannya adalah untuk kita pastikan parti kita ini menjadi parti yang menerajui kerajaan di peringkat negeri dan negara. Kalau kita tak bersatu, mana mungkin kita mampu nak menang dalam pilihan raya. Kenapa kita kena menang dalam pilihan raya? Kita nak jadi kerajaan. Kenapa kita nak kena jadi kerajaan? Kerana bila kita jadi kerajaan, insya-Allah nasib Melayu dan Islam akan lebih terbela bila kita menjadi kerajaan memerintah negara dan negeri. Saya nak sentuh pasal kejayaan negeri Johor. Saya tak payah cerita apa itu kejayaan negeri Johor sebab semua tahu. Tapi saya nak bagi tahu, ini adalah lambang kejayaan pemimpin UMNO. Faham?
Yang jadi menteri besar ialah siapa? Ketua UMNO bahagian Sepang Renggam, betul? Dia bukan arkitek, dia bukan korporat, dia adalah ketua UMNO bahagian Sepang Renggam. Dia adalah pemimpin parti kita. Maknanya apa? Pemimpin parti kita, ahli kita, kalau diberi tanggungjawab menjadi pemimpin, kita akan menjadi pemimpin yang baik. Seperti contoh di negeri Johor ini, Johor yang hebat, menarik pelabur yang begitu banyak dan besar. Inilah dia kenapa kita kena jadi kerajaan. Sebab bila kita jadi kerajaan, kita akan jadi pemimpin negeri dan negara. Bila kita menjadi pemimpin negeri dan negara, insya-Allah kita akan memimpin dengan lebih baik dan lebih hebat pada mereka yang berada di luar parti kita. Jadi teruskan usaha kuatkan parti kita, rapatkan hubungan kita. Bila kita menang, kita jadi kerajaan, insya-Allah akan banyak lagi kehebatan yang boleh kita bantu Melayu dan Islam. Dan mudah-mudahan bila kita kuat, banyak lagi faedah-faedah yang boleh kita perolehi daripada kita menjadi kerajaan. Jadi itulah saja yang ingin saya sampaikan. Setengah jam saya dah ucap, sebab saya ni kalau sebut dan berikan pentas untuk bercakap pasal Melayu, pasal Islam, pasal parti kita, memang saya akan lebih dan sangat bersemangat. Kali inilah perjuangan yang saya dapat bantu hasil daripada parti kita yang kuat dulu. Saya nak balas segala jasa parti kita sehingga saya menjadi orang yang seperti ini untuk saya pulangkan balik kepada orang Melayu di Iskandar Puteri. Tuan-tuan dan sekalian, hari ini adalah sambutan raya sesama kita. Saya nak beritahu, kita tak jemput orang-orang besar-besar datang majlis raya kita. Tuan-tuan sekalian, kita tak hebahkan sambutan raya kita pada masyarakat di seluruh Iskandar Puteri, tetapi kita hanya hebahkan melalui ketua-ketua cawangan. Betul? Melalui sayap-sayap. Kerana sambutan raya ini adalah sebagai tanda terima kasih kita kepada ahli parti yang sangat banyak berjuang. Sambutan raya ini adalah satu platform untuk kita dapat bermaaf-maafan, berjumpa. Kerana saya dan Tok Pandak takkan dapat pergi rumah ke rumah di setiap ketua cawangan, ketua muda, ketua wanita, ketua puteri. Tetapi dengan ada sambutan raya kita dapat bersalam-salaman. Pada saya, sambutan raya ini adalah untuk kita, untuk keluarga ahli UMNO Iskandar Puteri. Sebab tu saya tak peduli, saya tak jemput pun ketua bahagian di luar sana, tak ada. Cuma saya jemput Yang Amat Berhormat Besar sebagai tanda hormat kita, kerana beliau banyak berjasa pada parti di peringkat UMNO Iskandar Puteri. Beliau sekarang berada di Shanghai. Kalau sempat mungkin beliau datang, tak datang pun kita maafkan, kerana apa yang sudah dijayakan pada kita di peringkat kepimpinan parti pun sudah cukup banyak. Kita mengucap banyak terima kasih. Dan yang penting, hari ini kita nak bersama-sama sesama kita. Jadi saudara-saudara peringkat ketua-ketua cawangan, hari ini lepas makan, kita jangan duduk je ni. Wanita pun jangan duduk situ. Kita bagi ahli-ahli kita duduk, boleh? Kita jadi penyambut tetamu, boleh? Tapi jangan balik dulu. Sebab kita ada banyak untuk ketua cawangan, untuk yang datang. Macam saya janji dalam grup ketua cawangan, saya ada satu hadiah trip 2 orang untuk ke Batam. Sebab ada yang beritahu dia merindui sembahyang subuh di Batam. Dia beritahu dalam grup WhatsApp. Saya cakap, saudara ... kalau nak berdoa ikhlas dengan Allah, doa di mana Allah dengar, betul?
tapi dia nak rasa nikmat berdoa tu di Batam. Kita doakan beliau menanglah jabatan bertuah Batam pada hari. Itu doa saya lah. Ya? Jadi kita sama-sama meraihkan sahabat-sahabat, rakan-rakan, keluarga-keluarga kita datang di majlis sambutan raya. Jadi kita semua jadi penyambut tetamu, menyambut datang, duduk dan sebagainya. Lepas makan kita jangan balik, kerana kita nak bersama-sama hingga ke akhir jam 2. Mudah-mudahan hari raya ini, kali ini kita sambut dengan lebih bermakna, dengan lebih kekeluargaan di antara satu sama lain. Jadi akhirnya saya bagi pihak keluarga saya, bagi pihak jawatankuasa berbahagian mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan mesyuarat kelompok cawangan dan juga wanita UMNO Cawangan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.